Okey geng, SPM dah dekat gila. Jom kita pulung bab 5 jirim dalam masa kurang 5 minit je. Korang ready? Let's go! Korang pernah lepak mamak tak? Mesti pernah kan? Cuba bayangkan korang order secawan teh ais. Nampak macam biasa je. Tapi korang tahu tak, dalam gelas tu sebenarnya ada makmal sains. Cuba tengok betul-betul ais dalam teh tu, itu pepejal. Teh tu sendiri, itu cecair. Lepas tu, wap air sejuk yang keluar dari gelas tu pula, itu gas. So, pepejal, cecair, gas, semua ni adalah jirim. Boom! Terkejut tak? Okey, dah habis pasal teh ais. Sekarang, jom kita serius sikit. Tak ada masa nak buang, dengar sini betul-betul. Ada 5 fakta paling penting yang korang wajib tahu untuk skor subjek ni dalam SPM nanti. Fakta nombor 1. Apa benda sebenarnya jirim ni? Simple je, korang ingat 2 benda ni. Ada jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya, kalau benda tu ada berat dan dia ambil space, itu jirim lah tu. Meja depan korang, air yang korang minum, udara yang kita sedut ni, malah kita sendiri pun jirim tau. Okey, fakta nombor 2. Yang ni confirm keluar exam punya. 3 keadaan jirim. Senang je nak ingat. Pepejal, bayangkan zarah dia macam kawan korang yang pemalu tu. Duduk rapat-rapat, teratur and just bergetar je kat tempat dia. Cecair pula, dia rapat juga tapi tak teratur. So dia bebas nak bergerak and menggelongsur antara satu sama lain. Macam korang main gelongsur air kat Sunway Lagoon. Gas, yang ni paling hyper. Duduk jauh-jauh, bergerak laju gila and langgar sana sini, bebas. So, nak bagi lagi faham, tengok ni. Zarah dalam batu, pepejal kan? Dia just vibrate je kat kedudukan dia. Getar-getar manja. Tapi, zarah udara dalam belon tu, yang tu tengah parti sakan. Dia bergerak bebas, rawak, laju ke semua arah. Masuk fakta nombor 3. Yang ni korang kena tanam dalam kepala. Zarah-zarah jirim ni dia tak pernah tidur, okey? Non-stop, sentiasa bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Macam dalam pasar malam, sentiasa ada pergerakan. Fakta nombor 4 pula. Cuba fikir, apa jadi bila kita panaskan sesuatu? Bila kita bagi haba, sebenarnya kita tengah bagi tenaga kat zarah-zarah tu. So, bila dah dapat energy boost, apa lagi? Dia pun jadi makin hyperaktif lah, bergerak lagi laju, berlanggar lagi kuat. Dan fakta terakhir, nombor 5. Yang ni pun penting, kalau korang cairkan 1 kilogram ais, korang rasa berat air tu jadi berapa? Jawapannya, tetap 1 kilogram. Jisim dia tak hilang pun, dia cuma tukar baju dari pepejal ke cecair. So, point dia, jisim sentiasa dikekalkan, tak ada yang hilang. Okey, jom kita masuk bahagian yang paling ramai student confuse. Korang pernah terfikir tak, kenapa bila ais tengah cair, suhu dia macam stuck je dekat 0 darjah Celsius? Padahal kita tengah panaskan dia kan? Kenapa tak naik? Pelik kan? Kita dah bagi haba tapi suhu tak nak naik. Macam degil pula. So, mana tenaga haba tu semua pergi? Jangan risau, jom cikgu explain simple-simple macam cikgu tengah explain ke adik cikgu yang umur 14 tahun. Okey, bayangkan zarah-zarah ais tu macam geng korang tengah main tarik upih. Semua pegang tangan kuat-kuat. Itu ikatan dia. Tenaga haba yang kita bagi tu, kerja dia bukan untuk bagi diorang lari laju, tapi untuk putuskan pegangan tangan tu satu persatu. Selagi ada yang masih berpegangan tangan, diorang tak boleh lari laju lagi, so suhu pun tak naik lah. Bila semua tangan dah terlepas, barulah tenaga haba tu boleh buat diorang lari laju and suhu pun mula naik. Faham tak? Simple je kan? Alright, dah faham kan? Jom kita test sikit power korang. Masa untuk pop quiz. Ready ke tak ready ni? Jangan lupa komen jawapan korang kat bawah tau. A, B atau C? Okey, soalan nombor 1. Mana satu yang betul pasal pergerakan zarah dalam batu dengan udara? Ingat balik batu yang kaku dengan belon yang patisakan tu. A, B atau C? Cikgu bagi masa 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawapannya ialah B. Zarah batu tu bergetar dan zarah udara bergerak secara rawak dan laju. Siapa betul? High five sikit. Ingat je, pepejal tu kaku, gas tu hyperaktif. Soalan nombor 2. Antara yang berikut ni, yang mana satu ada isi padu yang tetap? Maksudnya, isi padu dia tak ikut bentuk bekas. Fikir betul-betul. Udara ke, air kopi dan batu ke, atau asap? Jawapannya B.
air kopi dan batu. Ingat, hanya gas je yang isi padunya ikut bekas. Pepejal dan cecair, isi padu dia memang dah tetap. Tak kisah korang letak dalam bekas apa pun. Okey, soalan terakhir. Yang ni nak uji sama ada korang faham tak part suhu stuck tadi. Kenapa suhu tak berubah masa air tengah mendidih? Apa jadi dengan tenaga haba tu? Dan jawapannya mestilah C. Tenaga haba tu tengah sibuk digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah air. Sama macam kes ais tadi. Dia tengah lepaskan tangan kawan-kawan dia bukan untuk panaskan lagi diorang. See? Korang dah pro dah bab ni. Okey geng, selesai sudah revision pantas kita untuk bab 5, JIRIM. Dengan 5 fakta dan konsep suhu stuck tu, korang sekarang secara rasminya dah jadi pakar JIRIM. So, apa yang paling penting cikgu nak korang ingat ialah jangan hafal buta-buta. Cuba kaitkan apa yang korang belajar dengan benda sekeliling korang macam teh ais tadi. Percayalah, korang akan lagi senang faham dan ingat, confirm boleh skor punya. Alright, sebelum cikgu habis, ada satu soalan cepu mas untuk korang. Cuba fikir, apa lagi contoh perubahan keadaan JIRIM yang korang nampak hari-hari? Drop jawapan korang kat komen, cikgu nak tengok. Okay, good luck untuk SPM. Jangan lupa share benda ni dengan kawan-kawan korang yang lain. All the best!